Oh, yang ni pernah viral. Yang muka dia berubah sebab dia pregnant. Nampak sebam kan? Yelah, korang ingat. Adanya sel baru dalam perut. Korang ingat bini kita tak stres ke? Dengan hormon yang macam roller coaster, estrogen, progesteron terus macam nak naik. Dengan berlakunya fluid retention. Fluid retention tu maksudnya ayak banyak dalam badan. Mau ayak tak berkumpul, ayak tu akan jadi darah. Darah tu kongsi buat dengan anak. So, fluid retention secara tidak langsung akan memberi kesan pada muka wajah isteri kita. Lepas tu ada perubahan. Tekstur kulit lain, hidung lain, kulit muka sebenar mereka. Sebab hang stres, hang tak cukup tidur. Ni sakit pinggang. Stres hormon akan naikkan sebum production menyebabkan muka hang over minyak. Breakout lah. Kalau pori tu sumbat, jerawat. Belum sembang lagi dengan skin pigmentation. Bila hang mengandung hormon progesteron, estrogen naik betul. Dua hormon ini secara tidak langsung akan merangsang melanin, penghasilan melanin pada muka. Tu yang jeragat, melasma makin terang time hang pregnant. Tambah pula pregnant, tak boleh pakai skincare yang ada bahan-bahan yang boleh cross placenta, merosakkan baby macam retinol. Salicylic acid yang concentration lebih tinggi, contoh 5% ke atas. Tranexamic acid tak boleh pakai 5% ke atas, mana boleh benda tu. So sis ni lepas lahirkan anak, dia buat treatment. Dia buat laser. Ni CO2 laser bukan macam pico laser. Okey, lepas tu dia pakai apa tu? Macam 5 times ceramide moisture gel kan? Yes, yang ni. Yang ni sesuai untuk skin barrier yang rosak. Just ada 5 jenis ceramide, hyaluronic acid, centella acetica. Bahan dalam moisture gel ni sesuai untuk skin barrier yang rosak. Dia repair atas ni, kekalkan moisture. Lembap kulit. Kulit yang berminyak, sangat sesuai. Kulit yang ada jerawat tengah radang, sangat sesuai moisturizer ni. Sebab dalam ni ada juga penenang jerawat. Soothing, calming effects. Lagipun kulit puffiness macam ni, terang-terangan skin barrier memang rosak. So step betul dah. Dia fix skin barrier dulu. Pakai hari-hari and result dia getting better kulit dia. And of course, rawatan sintetik sangat membantu. Yang ni moisturizer. Skincare hang kena pakai sebagai maintenance. Contoh kalau hang buat rawatan estetik sekalipun, tapi yang tak pakai skincare langsung, hanam juga muka hang. Nampak? Watery, tak berminyak, nampak basah je kan? Tekstur yang sangat lightweight. Macam sapu ayak kat muka. Nampak? Best pakai. Kalau konsisten barrier moisture gel ni, insyaAllah kulit yang minyak, yang radang-radang, jerawat akan berkurangan.